Asam kunyit. Mula-mula korang potong kunyit and then sediakan gula melaka, asam jawa, limau nipis ataupun lemon. Tapi saya pilih limau nipis lah. And then daun pandan. Dan blendkan sampai halus. And then korang masukkan dalam periuk dan rebus. Masukkan asam jawa dan gula melaka secukup rasa, guys. Tambah pula dengan garam sikit. Kemudian campakkan daun pandan. Rebus sampai masak. Masukkan pula perahan air limau nipis. Tapis supaya sedap dihilang dan dah siap. Selamat mencuba. Bye.